Baung pertama dia Kuala Kangsar. Anak baung. Kita lepaskan catch and release. Dia narikkan tengok. Ya. Kuat ya. Apa pendapat anda? Kuat tarik dia, boleh rasa. Kita berada dekat Kuala Kangsar, Bandar Diraja. kita boleh tengok cara-cara memasukkan cengkerik. Ni. Keluarkan dia punya mata kat ujung. Senang je. Janji masuk. Janji masuk. Ni Encik Kuala Semua kita. Tengok rod apa tu, ambil rod dia punya gambar rod dia tu sikit. Tak nampak tak? Aduh. Tu dia tahulah Okey. dia. Kita sekarang ada dengan orang besar rod kapak ORG. Iyalah. Orang besar pinet juga. Betul. Jadi bersama. Dan bila agak-agak nak kumpau tu, yang inilah kerja kami. Rosak kat alam sekitar. Lepas tu sambil pegang rod. Pegang rod yang tak baling. Ni tak boleh balik. Tapi aku kesian ikan putih. Kami akan berangkat balik setelah kumpau. Muka-muka kumpau. Aku dapat 2 ekor. Amalan terakhir tu. Ada protokol 2 ekor lah kawan. Hang tu baling pun tak reti lagi. Kejap. Tengok barang-barang kontainer Kejap. awak. Okey, tadi tu memandangkan bukan kata tak dapat ikan. Dapat sebab saya yang ambil video kan. Dia dah dapat pasal ni pasal ni. Tapi sebab saya ambil video, tak ada siapa yang tolong ambil video kat sana kan. No comment. Okey bang. Apa pendapat abang tentang spot kita malam tadi? Spot malam tadi. Itu dinamakan spot kelebang-kelebung. Ada potensi? Potensi dia amat tinggi sekali. Potensi amat tinggi, Dengan syarat pergi waktu siang. Dan kita dapat melihat wajah-wajah Wajah-wajah kepenatan. orang penat.